Drew McIntyre digantung daripada WWE. Macam-macam berlaku dekat SmackDown pagi tadi. Jom kita sembang sikit. Yang belum follow kaji follow dulu. Makasih ya. SmackDown kick off dengan datangnya Cody Rhodes dan tak lama kemudian datang Aleister Black dan juga Zelina Vega. Zelina Vega pun menamparlah muka Cody Rhodes itu dan akan ada match di antara Cody Rhodes versus Aleister Black di penghujung SmackDown. Wow, mengimbau di AEW dulu. First match kita ada Ilya Dragunov. Dia buat open challenge untuk United States Champion. Macam aku predict minggu lepas, confirm si Tommaso Ciampa ni akan menjadi next opponent dia lah. Tetapi what a surprise, selepas Ilya Dragunov dia kata, kau elek-elek, aku nak choose itu Pokemon. Si Johnny Gargano. So si Johnny Gargano lah menjadi opponent untuk open challenge United States Ilya Dragunov ni. Sorry kalau bunyi bising aku kat tepi jalan ni. So match ini Ilya Dragunov retain selepas dia H-bomb itu Johnny Gargano. Mula-mula Johnny Gargano adalah hampir-hampir nak menang lah. Itu pun si Candice LeRae ini tolonglah, tapi macam biasalah kan, takkanlah nak kasih menang-menang gitu. Kalau dia menang, minggu depan tak dapat lah Tommaso Ciampa ni challenge United States ni. Busuk-busuk Tommaso Ciampa kalau dengan Johnny Gargano. Kalau Johnny Gargano ni menang, mana best macam tu. Berpecah lah apa DIY nanti. Lepas tu kita ada segmen Jade Cargill yang tak berapa panjang. Jade Cargill masuk je naik atas, dia kata saya adalah anjing betina. Lepas tu dia mic drop belah macam tu je. Wah, mula dia cakap lah pasal Tiffany Stratton. Mungkin Tiffany Stratton pun sekarang kan tengah bersedih powernya kan baru lepas Clash. Si El Grande Americano tu pergi bercinta pula dengan orang lain. Alah, boring lah. Lepas tu kita ada match di antara Charlotte Flair dan juga Nia Jax. Match ni tercetus minggu lepas lah kan. Match agak solid, nampak lebih kepada Charlotte Flair boleh menang, tetapi hujung-hujung selepas je si Alexa Bliss ni nak kacau, tiba-tiba keluar si Lash Legend ini membantu itu Nia Jax. Aku pun alamak, adakah scene Lash Legend ni nak debut, nak naik ke main roster. Dia mencengkamlah kepala si Alexa Bliss ni ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kesian si Alexa Bliss. Lepas tu si Charlotte Flair pun hilang fokus. Kenalah tak apa tekak aku. Kena finisher daripada si Nia Jax ni, dihempak bulat-bulat, pin, settle lah. Si Nia Jax menang. Lepas tu dapat tengok lah, orang kata, kemesraan di antara Lash Legend dan juga Nia Jax ni. Apa hal suara aku lain macam. Lepas tu dekat backstage, alamak, tengah rawat-rawat Alexa Bliss, tiba-tiba Dr. Tubla datang, doktor satu lagi ni, dia menghembus miss dia lah. Rupanya Asuka lah. Oi, makin panas feud antara diorang berdua ni. Lepas tu kita ada match di antara Giulia versus Chelsea Green untuk US Champion Woman punya. Wah, what a match. So aku tak ada expect apa-apa dekat match ni. Aku ingatkan Giulia akan retain. Lepas tu hujung-hujung kita dapat tengok yang si Kiana James tu lah mulakan dulu. Dia pergi bantainya Chelsea Green ni masa ref tengah marah Giulia. Lepas tu daripada bawah Alba Fire kasih itu super kick sekali dekat si Kiana James. Si Giulia ni pun marah lah. Dia nak tolong kat bawah tu, kena roll up daripada si Chelsea Green. Pin si Green new champion untuk United States. Wow, pusing-pusing dekat dia juga. Awal tahun dia pegang, nak dekat ujung tahun pun dia dapat balik. Wah, dah dapat 2 title lah. Dia samalah dengan si Aiden Page ni. Dua-dua dapat 2 title. Mid card title. Elok lah tu. Dia kan menang Triple A Mixed Tag Team Champion tu kan. Boring. Makin riak lah Chelsea Green lepas ni. Yang ditunggu-tunggu cabutan untuk tournament Last Time Is Now. Tak silap aku nama tournament tu, aku pun lupa. Dua yang dah confirm dekat Raw hari tu. Rusev versus Damian Priest. Lepas tu kita ada Sheamus versus Shinsuke Nakamura. So aku tak predict gila. Memang untuk undian tournament ni memang tak nak predict. Terus kita ada Yeet Jey Uso versus The Miz. Wow, entah dari mana tiba-tiba diorang ni berjumpa. Walau Hendak match yang kedua ni menjadi kontroversi selepas si Nick Aldis tu mula dia bagi tahu LA Knight opponent yang choice yang pertama, yang challenger dia ni, dia kata dia dah tengok nama tu, dia simpan. Dia kata mungkin saya akan simpan ini untuk buat surprise minggu depan. Korang rasa siapa?
Korang rasa siapa? Nanti kita akan buat video, kita buat prediction sedikit lah. Tapi kalau korang ada nama-nama boleh komen dekat bawah. Lepas tu kita ada match Rey Fenix versus Talatonga. Oh, ada match. So match ni mengingatkan aku dulu Undertaker lawan dengan Rey Mysterio. Memang tak dapat dikalahkan, tak dapat dijatuhkan, tapi kita dapat tengok yang Rey Fenix banyak dominan ring daripada Talatonga. Tapi hujung Talatonga nama dia kan. Lepas tu hujung-hujung Talatonga kasih choke slam, pin, settle. Lepas tu Talatonga dan juga si Solo Sikoa ni nak buat sekali lagi choke slam dekat Rey Fenix. Datanglah Sami Zayn membantu mereka. Membantu mereka apa? Dia membantu Rey Fenix itu. Tak jadilah budak-budak MFT ni mengacau itu si Rey Fenix. Main event Cody Rhodes versus Aleister Black. Wow, ada match 11 minit match yang memberangsangkan bagi aku. Adalah Zelina Vega nak kacau-kacau sikit. Lepas tu dua-dua wrestler ni dah terbaring. Referee dah kira sampai 3 ke 4. Member terus kena claymore lah man. Kesian. So Drew McIntyre ni tak puas hati sebab ref ni punca ref lah yang dia kalah katanya hari tu dekat mana dia nak main event tu kan. Kau dah kalah buat cara kalah je lah. Lama lepas tu datang Damian Priest lepas sebab dia tengok macam Cody Rhodes nak kena bantai je dengan Aleister Black dengan Drew McIntyre tu. Datanglah Damian Priest. Macam biasalah, Damian Priest pun dulu ada feud dengan Drew McIntyre juga. Sekarang ni pun tengah panas dengan Aleister Black kan. Cantik lah tu. End up ujung-ujung tengah bergaduh si Nick Aldis keluar. Dia cakap dengan Drew McIntyre, Drew McIntyre, macam ni lah perangai kau disuspended kan. So berapa lama si Drew McIntyre ni disuspended kan, aku pun tak pastilah. Selalu 2 ke 3 minggu. Ada boleh pergi ke bulan-bulan lah. Elok kat tu dia senyapkan ni. Tanta dia disuspended dekat SmackDown, dia pergi dekat Raw pula kan. Kan hari tu sebab sekarang yang pegang World Heavyweight Champion pun si Empang kan. Dulu kan dia berfeud kat dulu. Macam cuba komen kat bawah. Tapi aku rasa tak kot. Mungkin dalam 2-3 minggu kan keluar lah dia. Tanta dia masuk tournament John Cena tu sekali.